dan tidak imperfect. Identiti kita yang orang pertama sudah berisiko untuk bersama dengan saya, menghubungi saya bila saya di parlimen bukan pada tahun ini tetapi pada tahun lepas. Saya kenapa bahas sesuatu. Saya keluar parlimen, dapat panggilan daripada dia, dia kata ni nak kerja sama tak? Kita buat shooting untuk baju saya. Dia kata dia betul. Tak, kita semua buat shooting baju saya. Saya tanya dia macam tu. So kita berdua ni macam jadi model. Saya dah tadi kan dia model kata, menari kata, menyanyi kata. Kata dia. Masa tu dia belum cerita tentang lokal syarat kemampuan. Saya terus kata okey. Saya tahu samaran tersebut. Dan daripada terbuka yang itu bekerjasama dengan Bima Kali, banyak dari sebenarnya dulu yang bermula dengan sahabat sejati one and only identiti wanita istimewa yang insyaAllah belum membuka dalam dia pun dekat itu korang balas dia kan, bukan nanti bincang dengan itu memberikan rawa bagi Yela Afilah.